Assalamualaikum semua. Hari ni Mami nak share resepi kuih cang yang simple dari Mami. Ini style Mami. Mami suka yang pulut dia putih, Mami tak suka yang pulut dia hitam. So Mami buat style Mami. Mami isikan rendang yang dah siap, serunding yang dah siap, telur masin dengan ada buah berangan ni. Okey, Mami tunjukkan cara-cara macam mana Mami buat kuih cang. Yang perlu sekali kalau kita nak buat kuih cang, kita mesti ada daun bambu. Okey, daun bambu ni yang kering Okey, yang kering ni kita rendam. Mami rendam satu malam gitulah. Tapi dia kadang-kadang pun macam tak cukup, dia nak kena rendam lebih lama. Okey, Mami rendam satu malam, lepas tu bersihkan. Dah bersihkan, Mami dah tukar air. Ni Mami tinggalkan di dalam air lagi lah ni. Lepas tu Mami bersihkan atas dia punya daun punya, Mami tak tahu apa dipanggil, yang stalk dia tu yang ni. Okey, Mami bersihkan, Mami rendam lagi sebelum Mami gunakan lah. Okey, yang important daun bambu ni ada orang dia rebus Mami tak rebus lah, Mami rendam aja. Okey, sekarang Mami tunjukkan pula pulut dia. Di sini Mami ada beras pulut. Beras pulut ni Mami dah rendam satu malam. Lepas tu Mami toastkan lah macam ni. Then Mami perlukan juga, masa menggoreng tu Mami perlukan sedikit minyak dengan 5 ulas bawang merah ni Mami hiris saja macam kita nak goreng bawang. Lepas tu Mami ada 1 ulas bawang putih dicincang. Okey, nanti Mami tunjukkan lah macam mana Mami goreng pulut ni dulu. Mami panaskan sedikit minyak agak-agak minyak you. Okey, lepas tu you masukkan bawang merah yang dah dihiris tadilah. Yang 5 ulas tu Mami hiris. Tumis sampai wangi. Okey. Tadi Mami lupa nak cakap, kalau you tak boleh rendam pulut tu dalam satu malam tak apa, 4 jam pun boleh. 2 jam pun Mami rasa okey lah, sebab nanti kita nak rebus lagi kan. Ni bawang merah ni Mami suka dia banyak dalam kuih cang Mami. Pasal dia Mami tak buat yang ada kicap, Mami buat yang biasa je, yang pulut dia putih je. Mami buat kuih cang ni ikut rasa family Mami, okey. Ikut selera family. Diorang tak suka yang ada kicap tu dia punya pulut. Jadi Mami pun buat yang simple aja. Okey, kita tumis ni. Nanti kalau dah wangi, tak payah tunggu sampai kecoklatan lah. Kita dah boleh masukkan bawang putih. Okey, Mami rasa gini dah boleh Mami masukkan bawang putih. Sekarang ni bawang putih dah wangi, Mami masukkan beras pulut. Kita kacau dulu kasih rata. Kita gaul rata. Mami kecilkan api Mami tak api besar kecilkan api. Mami gaul rata. Lepas ni Mami nak taruh perasa lah. Mami nak taruh sedikit garam. Garam ni agak-agak lah Mami taruh dalam 1 sudu teh gitu. Kalau terlalu sikit, dia rasa tawar sangat lah. Okay, kita nak makan bila biar pulut dia pun ada rasa. Mami taruh sedikit gula. Kalau you nak taruh serbuk perasa pun boleh, okay. Mami nanti nak letakkan minyak bijan aja sedikit. Mami letakkan sedikit minyak bijan. Lepas tu Mami gaul lagi. Kalau you nak pulut you hitam, you taruh soya sauce, okay. Dark soya sauce. Ada yang taruh kicap pekat manis tu. Tapi itu semua tu pulang pada masing-masing, okey. Okey, lepas beras ni macam dah rasa dah okey, macam dah kering sikit kan. Pasal tadi Mami toast tu tak lama, dia macam basah. So Mami tunggu dia kering sikit. Lepas ni kita dah boleh angkat lah. Kita dah boleh isikan inti. Kita dah goreng pulut ni kan, kita dah matikan api. Sekarang Mami tunjukkan bahan-bahan inti dia. Mami tak masak sendiri inti, Mami semua dah siap. Okey, Mami di sini Mami ada daging rendang.
Daging rendang ni pun instant punya ya. Mami beli dah siap. Mami gunting-gunting dagingnya. Habis mami ada buah berangan. Buah berangan mami beli yang dah paket aja, okey. Mami beli yang macam ni. Dah siap, senang. Tak payah nak rebus, tak payah apa dah siap gini. Lepas tu mami ada telur masin. Telur masin pun mami beli yang dah siap, tinggal apa nak guna je. Ni mami potong-potong berlampat okey. Lepas tu mami ada serunding daging. Serunding daging ni pun beli dah siap. Okey, mami bukan semua nak masukkan satu kali tak Mami kalau rendang, telur masin dan buah berangan. Okey, kalau yang serunding daging, antara dia serunding daging alone ataupun mami letakkan juga buah berangan dan telur masin. Yang family mami suka ni kan, cuma pulut dengan telur masin aja. Semua suka macam gitu. Tak ada daging, tak ada apa. Cuma dalamnya kuning telur masin. Nanti mami tunjukkan. Kita ambil 2 helai daun. Kita lap dulu, okey. Kita lap dulu. Dia jangan salah Kita nak yang di depan ni belakang, okey. Kita jangan salah depan belakang dia, okey. Sekarang kita lipat macam ni. You tengoklah you kekok sebelah mana. Mami kalau bungkus kuih cang ni, mami bungkus ikut style mami, okey. Mami tak ikut style orang. Pasal mami dah cuba buat sebanyak kali pun mami tak dapat. Jadi mami buat style mami saja, okey. Mami buat macam ni. Lepas tu mami isikan pulut. Mami sediakan sedikit dulu, taruh sikit. Lepas tu mami taruh kuning telur ni satu. Ini style family mami diorang suka macam gini. Okey. Kita isilah. Mami tak suka buat besar sangat sebab keluarga mami suka sedang-sedang. Kata diorang terlalu banyak macam tak boleh habis. Okey, mami buat tak besar, okey. Dia nak 3 segi. So kita kena betul-betul macam apa. Mami punya tangan ni tahulah mami kan ada masalah nak control benda-benda ni So ada sikit susah lah bagi mami. Okey. Dia kadang-kadang benda ni yang keras yang susah. Mami perasan dia je yang macam susah sikit mami nak control. Okay, macam mami tengok orang buat senang aja, dia main lipat aja gini dah jadi. Mami buat sebuat-buatnya tak boleh. Okay, mami tekan gini make sure dia 3 segi, okay. Then kita lipat lah. Kita tutup mana yang kita supposed to tutup kita mesti nak ketat, okay. Mami just ikut mana dia punya jalan aja. As long as dia 3 segi. Okay. Macam benda ni sikit gini kan, tak apalah, kita lipat je. Okay. Kalau dia kurang ketat, kita ketatkan sikit. Pasal apa, nanti kadang-kadang dia dah, bila dia rebus tu kan, dia mengembang. Mami pakai getah, okay. Mami tak boleh control. So mami pakai getah. So dia tetap jadi 3 segi you balikkan gini 3 segi, gini segi. Mami tak kisah macam mana mami lipat, as long as mami dapat shape kuih cang. Okay. Okay, sekarang kita dah boleh ikat lah. Kalau you tak berapa confident nak ikat kuih cang ni you bungkuslah 4 gitu, okey. Dulu mami pun buat macam tu, okey. Sekarang ni mami punya kuih cang. Okey kan? Tak kisah macam mana you balut, as long as you dapat shape dia, okey. Semua orang tangan tak sama. So, mami macam gini aja. Kita ambil 2 helai daun. Lepas tu kita lap, okey. Ni daun mami satu tu macam koyak sikit, tapi tak apa, itu kita taruh kat bawah, okey. InsyaAllah kita boleh pakai. Kita jangan waste dia punya daun lah. Kalau macam you ada daun lain, okey, kita pilih yang lain.
Kalau yang koyak tu kita tak pakai. Okey, kita lipat macam ni. Lepas tu kita isikan pulut. Lepas tu kita masukkan daging rendang. Masukkan telur masin dan sebiji buah berangan. Okey. Kita dah masuk macam ni Lepas tu kita isikan lagi lah dengan pulut. Okey, kita tekan-tekan. Okey, lepas tu you dah tekan-tekan kan. You bagi dia, you nak lipat ke sini kan. So you agak-agak, okey. Yang ni, daun ni you masukkan. Yang sebelah sini kan dia tak termasuk kan. Mami selalunya lipat dulu. Kalau tak boleh, lipat dulu sebelah sini, sebelah sini. Tapi kadang-kadang memang susah. Daun dia bukan macam dia ikut kata kita tak So kita kena betul-betul pegang. Okey. Okey, kita nak 3 segi ni kan. Jadi kita kena betul-betul masukkan. Okey. Mami ikut aja dia punya jalan Mami tak ada macam macam yang ini nak ke sini tak. As long as Mami dapat 3 segi macam gini dah okey. Okey, ambil getah. Mami ikat. Kalau macam you punya getah kan susah ke apa, you nak macam nak ikat, you must make sure lah dia punya getah tu, bila you ikat dengan ini, getah you boleh keluar. Okay. Okay, as long as dia dah 3 segi macam gini it's okay. Kalau macam you rasa tak cantik ni kan, tak apa, leave it. Bila nanti kita dah rebus dia okay. Okay, macam gini je. Okay, kita ambil daun 2 helai juga sama. Kita lap dulu. Okay, letakkan pulut. Tekan-tekan. Letakkan serunding. Serunding ni you nak taruh banyak boleh, sikit pun boleh Kita ada banyak, kita taruh banyak lah. Okay, lepas tu kita buat macam ni. Kita nak buat 3 segi kan. Kita tutup macam ni. Ni Mami seal yang kat sini Okay, kita ikut je daun dia punya jalan. Okay, macam dia boleh jalan ke mana kita ikut. Lepas tu Mami ikat dengan getah. Okay, janji dia jadi macam ni Okay, jadi macam ni kan, dia 3 segi. Kalau yang ni kan diselitkan aje lah, selitkan gitu. Okay, lepas ni kita ikat. Ni Mami ikatkan dengan tali yang dia kasih tu Pasal Mami nak lain-lainkan dia punya macam nak tahu jenis ini yang apa kan. Jadi terpaksa tali rafiah hijau tak ada, so dah tak boleh differentiate kan nanti. Okay, Mami pakai tali dia ni lah. Jadi Mami tahu ni serunding. Boleh Okay, kita tak semestinya nak ikut orang Cina punya style. Okay, kita ikut balut kita punya style. As long as kita dapat triangle macam gini. Okay, dah okay. Okay, kita buat sampai habis. Ni Mami dah habis bungkus dapat 25 kuih cang dalam 1 kilo pulut. Okay, so roughly Mami tak buat yang besar-besar Mami buat sedang-sedang. Okay, Mami punya semua dalam this size lah, about this size, dia tak besar sangat. Okay, lepas ni Mami nak rebus dulu. Nanti baru Mami tunjukkan dalam dia macam mana. Okay, ni Mami dah mula nak merebus Mami tak tunggu air dia panas lah, sebab daun dia dah kering. Mami takut dia koyak nanti. Okay, lepas Mami letakkan tadi sedikit garam pada dalam air ni. Okay, sekarang tutup dan kita rebus sekurang-kurangnya 2 jam. Mami dah rebus dalam 2 jam. Sekarang kita dah angkat. Semua alhamdulillah tak ada yang pecah. Okey, nanti Mami dia dah sejuk sikit, nanti Mami buka, nanti Mami tunjukkanlah isi dia macam mana. Mami tunjukkan dalam dia.
Tu nampak tak? Dia punya telur masin dan buah berangan. Okey? Nampak kan? Okey. Inilah kuih cang mami yang simple, okey? Tak payah masak inti, semua barang-barang dah siap. Okey, jangan lupa tau cuba resepi kuih cang mami ni. Okey, jumpa lagi dengan resepi yang lain. Bye.